Kampung Kuala Bibang, sebuah perkampungan nelayan dan pertanian yang terletak di Semporna, Sabah, kini berdiri sebagai antara simbol kejayaan transformasi luar bandar menerusi teknologi moden. Berbekalkan dana sebanyak RM100,000 daripada program Sejahtera Komuniti Madani atau Sejati Madani, penduduk Kampung Kuala Bibang menghasilkan produk ikan masin berkualiti tinggi dengan kapasiti pengeluaran mencecah setengah tan sehari, peningkatan 5 kali ganda berbanding kaedah tradisional. Ahli Komuniti Persatuan Penduduk Kampung Kuala Bibang, Muhammad Nawi berkata, kejayaan ini dicapai menerusi projek teknologi pengeringan rumah haba pintar dikenali sebagai iSun Dryer yang membolehkan pendapatan komuniti meningkat sehingga 65% daripada RM1,800 sebulan kepada RM17,000 bergantung kepada permintaan selain penggunaannya tidak hanya terhad kepada ikan masin semata. Muhammad berkata idea untuk menggunakan iSun Dryer tercetus beberapa tahun lalu ketika beliau sedang melayari Facebook. Ketika itu beliau tertarik dengan satu perkongsian oleh seorang pensyarah dari Universiti Teknologi Mara UiTM yang membincangkan penggunaan serta kelebihan teknologi berkenaan yang menelan kos besar sebanyak RM50,000 yang berjaya direalisasikan melalui dana program Sejati Madani. Katanya 2 rumah haba pintar berjaya dibina di kampung berkenaan dengan kemampuan mengeringkan 250 kg ikan masin dalam masa 3 jam. Ini membolehkan proses pengeringan dijalankan 3 kali sehari. Teknologi iSun Dryer menjimatkan masa pengeringan dengan suhu boleh mencecah sehingga 60 darjah Celsius selain produk ikan masin yang terhasil juga lebih berkualiti serta proses pengeringan ikan juga lebih sekata dan bersih. Rumah haba pintar terbabit juga boleh mengeringkan pelbagai jenis produk, antaranya mi, keropok termasuk cendawat serta menjadi hasrat ahli komuniti untuk mengembangkan lagi perusahaan antaranya keropok ikan dan cendawat. Sejati Madani adalah inisiatif kerajaan Madani yang bertujuan merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti dengan pemberian dana antara RM50,000 hingga RM100,000 kepada komuniti yang layak. Pendekatan ini merupakan suatu anjakan bagi memperkasa rakyat akar umbi untuk membangunkan sendiri aktiviti ekonomi pilihan mereka dan kerajaan hanya bertindak memantau dan memberi galakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2025 pada Oktober tahun lepas turut memuji Kampung Kuala Bibang Semporna yang berjaya membangunkan teknologi pengeringan hasil laut menerusi Sejati Madani.